Aku nampak lama dah Anthony Lock ni jangan ada pilihan raya je. Ada pilihan raya dia mesti bungkus. Sebab cara dia tu. Jadi betul kan? Aku dah cakap sebelum ni lagi. Ini Anthony Lock jangan ada pilihan raya. Pilihan raya dia mesti bungkus. Sebab apa? Sebab dia tak mesra rakyat. Dia tu macam orang yang dapat kedudukan, lupa pada janji-janji dia sendiri. Anthony Lock ni jangan ada pilihan raya sahaja. Kalau ada pilihan raya dia mesti bungkus. Itulah kenyataan yang dikeluarkan pempengaruh Jebat Derhaka apabila individu ini mengulas mengenai kekalahan YB Anthony Lock di Dun Sennah pada pilihan raya Negeri Sembilan, Sabtu lalu. Menerusi potongan video yang dikongsikan di akaun TikTok edisi siasa itu, Jebat Derhaka sememangnya sudah merasakan kejatuhan YB Anthony Lock pada masa akan datang kerana menganggap menteri dari DAP tersebut seorang yang tidak mesra rakyat dan semakin menambahkan beban rakyat apabila diangkat menjadi menteri pengangkutan. Dengarkan kenyataan Jebat Derhaka itu di sini. Sebab dia tak mesra rakyat. Dia tu macam orang yang dapat kedudukan, lupa pada janji-janji dia sendiri. Faham? Rakyat ni dia pemerhati. Dan Anthony Lock ni dia macam lupa kuasa dia tu berada di tangan rakyat. Bukan dia boleh pegang kuasa selama-lamanya. Kalau dah dia kalah di tempat dia sendiri, itu perkhabaran yang sangat buruk tau. Tinggal belas kasih sayang Anwar Ibrahim je lah nak mengekalkan kedudukan dia sebagai menteri. Kan? Kalau ikutkan layak jadi menteri ni, dia mesti menang bertanding di tempat dia. Kalau kalah dia bungkus. Faham tak? Pertama, janji nak kurangkan kamera di lebuh raya tu. Bila dia dapat kuasa, dia bukan kurangkan, dia tambah. Janji nak memudahkan rakyat. Sudahnya dia dapat kuasa, banyak rakyat terkesan susah. Betul? Kadar saman daripada 300 nak naikkan ke 500. Dah naik belum aku tak tahulah. Dah dapat kelulusan parlimen belum aku tak tahulah. Jadi banyak benda orang tak suka dia. Anthony Lock bukan orang yang tak boleh buat kerja. Dia boleh buat kerja. Tapi dia tak pandai bergaul. Dia tak pandai. Dia dibenci oleh bangsa dia sendiri. Orang Cina tak suka kat DAP tu. Kalau dah bangsa dia sendiri tak memberi sokongan pada dia, dia nak mengharap bangsa Melayu menyokong dia, memang lagi susah lah. Ditambah pula dengan isu-isu nak naikkan kadar kadar saman daripada 300 pergi 500, kamera di highway, janji nak lupuskan, tiba-tiba ditambah pula lagi. Jadi apa saja benda yang mendatangkan kesusahan kepada masyarakat, itu petanda kau akan tumbang. Faham tak? Kita boleh cakap sekarang ni, ini aku dah cakap 2 tahun lepas. Kalau beginilah aku cakap dulu. Siapa ingatlah. Kalau begini cara Anwar Ibrahim mentadbir negara, akan sampai satu masa nanti dia akan dibuang oleh rakyat. Kerajaan dia tidak menjadi kerajaan yang dipilih oleh rakyat lagi dah. Ini petanda yang kita dah nampak lah satu persatu ni. Kan? Setakat ni kita tengok bungkus ni. Faham tak? Sebab apa? Kerajaan yang kita tengok Anwar Ibrahim ni, dia bercakap tentang ketelusan. Tapi rakyat hanya dengar kat telinga tapi tak nampak di mata. Dengar dia cakap. Dia kata kerajaan dia telus. Tak ada korup, tak ada penyelewengan. Kerajaan dia kerajaan yang adil. Tapi hanya dengar di telinga, tak dapat dilihat dengan mata. Rakyat kita ni, benda yang dia tak dapat lihat dengan mata, dia tak percaya. Subscribe with notifications on.